Pernahkah anda terfikir mengapa begitu ramai orang hari ini merasakan desakan yang kuat untuk mengumumkan setiap langkah transformasi peribadi mereka kepada dunia? Setiap buku yang dibaca, setiap seminar yang dihadiri, setiap tabiat baru yang dimulakan, semuanya mesti disiarkan di media sosial. Seolah-olah perubahan itu tidak nyata sehinggalah ia disahkan oleh ratusan tanda suka dan komen pujian. Budaya ini telah mengajar kita bahawa pertumbuhan mesti dipersembahkan. Tetapi bagaimana jika saya bagi tahu anda bahawa desakan untuk menyiarkan perubahan anda ini sebenarnya adalah perangkap yang paling halus? Satu mekanisme pertahanan yang direka oleh identiti lama anda untuk memastikan ia tidak pernah benar-benar mati? Perubahan yang paling mendalam, paling kekal dan paling berkuasa tidak berlaku di atas pentas dengan sorakan orang ramai. Ia berlaku dalam kesunyian, dalam keheningan diri anda. Tidak kelihatan oleh mata kasar. Keperluan untuk pengesahan luaran bukanlah tanda kekuatan atau kemajuan. Ia adalah petanda bahawa ego lama anda masih berkuasa, terdesak mencari cermin luar untuk membuktikan kewujudannya. Transformasi sejati tidak memerlukan penonton. Ia memerlukan koheren dalaman. Apabila anda benar-benar berubah, anda tidak lagi peduli jika ada orang lain yang nampak. Anda merasainya dalam setiap sel badan anda. Tenaga anda berbeza. Realiti di sekeliling anda mula berubah bentuk. Ini adalah anjakan yang senyap, tetapi kesannya menggegarkan dunia anda dari asasnya. Jadi, persoalannya bukan lagi apa yang anda tunjukkan kepada dunia, tetapi getaran apa yang anda pancarkan dalam senyap. Bagaimana jika saya katakan proses transformasi senyap ini bukan sekadar idea falsafah, tetapi disokong kuat oleh sains yang paling canggih? Mari kita mulakan dengan medan kuantum. Medan kuantum bukanlah sebuah entiti yang mendengar pengumuman lisan anda atau membaca status media sosial anda. Ia adalah lautan tenaga dan maklumat yang tidak terhingga. Dan ia hanya bertindak balas kepada satu bahasa. Frekuensi. Tenaga anda. Getaran anda. Setiap pemikiran yang anda fikirkan, setiap emosi yang anda rasai, menghasilkan satu medan elektromagnet yang unik. Inilah tanda tangan tenaga anda yang anda pancarkan ke medan kuantum setiap saat. Apabila anda mengisytiharkan, saya akan menjadi seorang yang lebih positif, tetapi di dalam hati anda masih bergelut dengan kerisauan dan keraguan, anda menghantar isyarat yang bercanggah. Medan kuantum menerima kekeliruan ini dan memantulkan kembali lebih banyak situasi yang keliru. Ia tidak bertindak balas pada apa yang anda katakan, tetapi pada siapa anda sedang menjadi pada tahap tenaga. Transformasi sejati bermula apabila frekuensi dalaman anda selaras sepenuhnya dengan realiti yang anda inginkan, jauh sebelum sebarang bukti fizikal muncul. Ini adalah perbualan senyap antara tenaga anda dan kecerdasan alam semesta. Pengumuman anda hanyalah bunyi bising yang mengganggu isyarat yang jelas ini. Mari kita lihat lebih mendalam. Otak anda adalah mesin rakaman yang merekodkan setiap pengalaman lalu dan mengaitkannya dengan emosi tertentu. Menurut neuroscience, 95% daripada kehidupan harian anda dikendalikan oleh minda separa sedar, iaitu himpunan program-program automatik yang terbentuk dari masa lalu. Inilah identiti lama anda. Apabila anda memutuskan untuk berubah, anda sebenarnya sedang mengisytiharkan perang terhadap program-program ini. Identiti lama anda yang telah terbiasa dengan corak pemikiran, emosi dan tingkah laku tertentu akan melakukan apa sahaja untuk terus hidup. Salah satu taktiknya yang paling licik adalah dengan mendorong anda untuk memberitahu semua orang tentang perubahan anda. Mengapa? Kerana apabila anda berbuat demikian, anda membuka pintu kepada keraguan, kritikan dan pendapat orang lain. Seseorang mungkin berkata, "Betul ke kau boleh buat?"
atau ingat tak dulu kau pernah gagal. Setiap komen ini menjadi peluru yang menguatkan semula program lama dalam minda separa sedar anda, mengesahkan kepercayaan tersembunyi bahawa anda tidak cukup baik atau tidak mampu berubah. Identiti lama anda menang kerana ia berjaya menggunakan dunia luar untuk mensabotaj usaha dalaman anda. Anda tidak berlawan dengan dunia. Anda sedang berlawan dengan bayang-bayang diri anda yang lampau. Kunci untuk mengatasi sabotaj ini adalah kerahsiaan. Anggaplah transformasi anda seperti benih yang baru ditanam. Anda tidak akan menggalinya setiap hari untuk menunjukkannya kepada jiran-jiran anda, bukan? Anda akan melindunginya, menyiramnya dalam senyap dan memberinya ruang untuk menumbuhkan akar yang kuat di dalam gelap. Begitu juga dengan laluan neural baru di dalam otak anda. Apabila anda mula berfikir, merasa dan bertindak dengan cara yang baru, anda secara fizikalnya sedang membina sambungan baru di dalam otak anda. Proses ini yang dikenali sebagai neuroplasticity sangat rapuh pada mulanya. Laluan-laluan baru ini memerlukan tenaga dan tumpuan yang konsisten untuk menjadi stabil dan automatik. Setiap kali anda mengumumkan perubahan anda sebenarnya sedang membocorkan tenaga yang sepatutnya digunakan untuk menguatkan laluan baru ini. Anda menyerakkan fokus anda. Sebaliknya, apabila anda menyimpan proses ini untuk diri sendiri, anda memusatkan semua tenaga anda ke dalam. Anda menjadi seperti kanta pembesar yang menumpukan cahaya matahari untuk menyalakan api. Kesunyian dan kerahsiaan bukan tentang menyembunyikan diri, tetapi tentang memusatkan kuasa anda sehingga perubahan itu menjadi tidak dapat diubah lagi. Perubahan berlaku apabila identiti baru anda menjadi lebih nyata di dalam diri berbanding realiti luaran anda. Sekarang, mari kita fahami konsep terpenting dalam proses ini. Koheren. Medan kuantum tidak bertindak balas kepada pemikiran positif semata-mata ataupun meditasi sekali-sekala. Ia bertindak balas secara eksklusif kepada koheren. Koheren adalah keadaan di mana fikiran anda, emosi anda dan keadaan fizikal badan anda berada dalam penjajaran yang sempurna. Memancarkan satu isyarat tunggal yang jelas dan stabil. Bayangkan anda ingin menarik kelimpahan. Anda bermeditasi selama 20 minit membayangkan kekayaan. Tetapi sepanjang 23 jam dan 40 minit yang lain, anda merasa bimbang tentang bil, mengeluh tentang harga barang dan berasa kekurangan. Isyarat yang anda hantar adalah sangat tidak koheren. Ia seperti cuba menala radio ke satu stesen, tetapi pada masa yang sama sentiasa memusing tombol ke frekuensi lain. Hasilnya, bunyi statik dan tiada lagu yang jelas. Ramai orang gagal bukan kerana mereka tidak berusaha, tetapi kerana mereka tidak koheren. Tanda sebenar bahawa anda telah berubah bukanlah apabila anda memberitahu dunia anda telah berubah. Tanda sebenar adalah apabila pencetus lama tidak lagi memberi kesan kepada anda. Situasi yang dahulunya akan membuat anda marah, cemas atau sedih, kini berlalu begitu sahaja tanpa mengganggu ketenangan dalaman anda. Ini adalah anjakan somatik, perubahan yang dirasai di dalam badan. Apabila anda mencapai tahap koheren ini, anda tidak lagi perlu mencuba untuk menjadi orang baru. Anda sememangnya sudah menjadi orang itu. Badan anda telah diubah suai secara kimia dan bertenaga untuk menjadi personaliti baru itu. Pada ketika inilah medan kuantum tidak mempunyai pilihan lain selain mula memantulkan realiti baru yang sepadan dengan keadaan dalaman anda yang stabil. Bagaimana cara untuk kita membina koheren ini? Jawapannya terletak pada ritual senyap. Amalan yang paling berkuasa selalunya adalah yang paling ringkas dan dilakukan secara peribadi, jauh dari pandangan dunia. Salah satu alat yang paling berkesan dan sentiasa ada bersama anda adalah nafas anda.
Pernafasan sedar adalah lebih daripada sekadar teknik relaksasi. Ia adalah suis utama untuk sistem saraf anda. Apabila anda bernafas secara perlahan dan mendalam dengan tumpuan pada jantung anda secara aktif memindahkan sistem saraf anda dari mod lawan atau lari yang dikawal oleh sistem saraf simpatetik ke mod rehat dan pulih yang dikawal oleh sistem saraf parasimpatetik. Apabila ini berlaku, jantung anda mula berdegup dalam irama yang lebih teratur dan seimbang. Keadaan ini yang dipanggil koheren jantung menghantar isyarat yang kuat ke otak anda. Ia memberitahu otak bahawa anda selamat, anda berada dalam keadaan seimbang dan sudah tiba masanya untuk mencipta dan memulih. Keselarasan antara jantung dan otak ini atau koheren jantung otak mewujudkan medan elektromagnet yang sangat kuat dan teratur di sekeliling badan anda. Medan ini berkali-kali ganda lebih kuat daripada medan yang dihasilkan oleh otak sahaja. Inilah isyarat yang anda hantar ke medan kuantum. Ia adalah bahasa sejagat yang difahami oleh alam semesta. Bukan kata-kata anda, bukan pengumuman anda, tetapi keadaan koheren yang anda wujudkan melalui ritual senyap seperti pernafasan sedar. Jadi, daripada menghabiskan tenaga untuk meyakinkan orang lain, laburkan tenaga itu untuk menarik nafas secara sedar dan menyelaraskan dunia dalaman anda. Perubahan di luar akan menyusul secara automatik. Salah satu cabaran terbesar yang akan anda hadapi dalam perjalanan senyap ini ialah keraguan. Apabila anda melakukan kerja dalaman ini tetapi tidak melihat perubahan serta-merta di dunia luar, minda logik anda akan mula mempersoalkan proses itu. Ia akan berkata, ini tidak berkesan, tiada apa yang berlaku. Lihat, hidup kau masih sama. Inilah saat genting di mana ramai orang menyerah kalah. Mereka kembali kepada tabiat lama mencari pengesahan luaran. Mereka mula memberitahu orang lain, sekadar untuk mendapatkan sedikit galakan yang akan menenangkan keraguan mereka, buat sementara waktu. Tetapi anda mesti faham prinsip ini. Realiti fizikal anda adalah cerminan masa lalu. Ia adalah gema daripada getaran lama anda. Terdapat satu tempoh lengah masa antara saat anda mengubah frekuensi dalaman anda dan saat perubahan itu menjadi nyata di luaran. Dalam tempoh lengah inilah iman dan kepercayaan anda diuji. Anda mesti terus mempercayai proses yang tidak kelihatan ini. Fikirkan tentang epigenetik. Sains ini membuktikan bahawa keadaan emosi dan kepercayaan anda boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu, secara literal mengubah ekspresi biologi anda dari dalam keluar. Proses ini berlaku pada tahap selular, jauh di dalam badan anda tanpa sebarang tanda luaran pada mulanya. Anda sedang menulis semula takdir genetik anda dalam senyap. Begitu juga dengan kerja tenaga anda. Walaupun anda tidak melihatnya, setiap kali anda memilih untuk merasakan emosi yang tinggi seperti kesyukuran atau kasih sayang, anda sedang menyusun semula medan tenaga anda. Anda sedang menarik zarah-zarah kuantum dari lautan potensi untuk membentuk realiti baru anda. Jangan sabotaj proses ini dengan ketidaksabaran anda. Belajarlah untuk jatuh cinta dengan proses yang tidak kelihatan. Percayalah pada perubahan yang anda rasai di dalam, bukan pada apa yang mata anda lihat di luar. Kestabilan keadaan dalaman anda adalah satu-satunya jaminan anda. Jadi, hari ini saya ingin menjemput anda untuk membuat satu pilihan yang radikal. Pilihan untuk meninggalkan ketagihan kepada pengiktirafan luaran dan sebaliknya berkomitmen sepenuhnya kepada kerja dalaman yang senyap dan konsisten. Hentikan keperluan untuk membuktikan kemajuan anda kepada sesiapa pun. Biarkan transformasi anda menjadi rahsia suci anda. Satu hubungan intim antara anda dan alam semesta. Setiap pagi daripada mencapai telefon anda untuk melihat apa yang dunia katakan, capailah ke dalam diri anda. Lakukan ritual senyap anda.
Mungkin ia hanya 5 minit pernafasan sedar, memberi tumpuan kepada rasa syukur di dalam hati anda. Rasakan bagaimana ia mengubah keadaan badan anda. Rasakan koheren itu. Inilah kerja yang sebenar. Sepanjang hari, apabila anda berasa terdorong untuk berkongsi tentang perjalanan penyembuhan anda, berhenti sejenak. Sebaliknya, gunakan tenaga itu untuk benar-benar merasai dan menghayati identiti baru anda. Tanya diri anda, bagaimanakah versi terbaik diri saya akan berfikir, merasa dan bertindak dalam situasi ini. Dan kemudian, jadilah orang itu tanpa perlu memberitahu sesiapa. Anda tidak perlu meyakinkan dunia. Anda hanya perlu meyakinkan badan dan minda separa sedar anda melalui pengulangan yang konsisten. Apabila anda hidup dengan cara ini, sesuatu yang ajaib akan berlaku. Dunia luar yang dahulunya anda kejar untuk mendapatkan pengesahan akan mula mengejar anda. Orang akan mula perasan sesuatu yang berbeza tentang anda. Tenaga anda, ketenangan anda, aura anda. Mereka mungkin tidak tahu apa itu, tetapi mereka akan merasakannya. Pada ketika itu, anda tidak perlu berkata apa-apa. Kehadiran anda sahaja sudah cukup menjadi bukti transformasi yang telah berlaku dalam kesunyian yang mendalam. Inilah kuasa sejati. Ia bukan tentang apa yang anda katakan, tetapi siapa anda telah menjadi.